pengamu, puan, tuan, kerana sudi datang ke majlis saya pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulakan sesi perbualan kita pada hari ini, izinkan saya perkenalkan diri saya dahulu. Saya Afiq Haizat bin Kamarul Zaman dan lebih dikenali sebagai Pojak di kalangan rakan-rakan saya. Jadi sila perkenalkan diri tuan dahulu sebelum kita mulakan. Terima kasih saudara Pojak. Saya Abang Aris panggil Aris. Baik, terima kasih. Nama saya Afiq Salam, boleh panggil Afiq. Saya Anisha Putrangan Jaringan, boleh panggil saya Ayah. Nama saya Farah Lanisha, Rawang Selatan. Okey, pada hari ini kita akan membincangkan tentang perbandingan di antara literasi membaca dan literasi menulis. Apa yang saya tahu, definisi bagi literasi membaca ni adalah proses menterjemahkan bentuk penulisan kepada bacaan atau mendapatkan makna daripada bahan bertulis itu, dan juga kemampuan untuk memahami dan menggunakan bentuk-bentuk bahasa bertulis. Pada pendapat Haris, Encik Haris, adakah hal itu benar tentang definisi literasi membaca? Pada pendapat saya, definisi yang saudara Pojak cakap tu betul, benar. Tapi saya ingin menambah, definisi literasi membaca juga merupakan kemampuan untuk memahami dan menggunakan bentuk-bentuk bahasa yang diperlukan oleh masyarakat atau dihargai oleh. Terima kasih bagi pendapat si Haris. Bagaimana pula pendapat bagi Cik Afiq? Betul, saudara. Saya sangat bersetuju dengan pendapat saudara Afiq dan saudara Haris tersebut tadi. Namun saya mempunyai satu penambahan dia, iaitu literasi membaca mempunyai ialah kemampuan seseorang untuk memahami makna isi dalam penulisan untuk diterjemahkan kepada bentuk bacaan. Terima kasih. Okey, jadi itu sahaja definisi tentang literasi membaca. Jadi apa yang saya tahu juga tentang literasi menulis pula adalah kebolehan mencatat kata-kata dengan memakai pen, kapur, pensel dan sebagainya. Adakah Cik Alia bersetuju dengan definisi literasi menulis ni? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya sangat bersetujulah dengan pendapat yang diutarakan oleh saudara Haizat sebentar tadi. Tetapi saya ada penambahan. Bagi pendapat saya, maksud ataupun definisi literasi menulis ni merupakan kemampuan menghasilkan simbol grafik yang disusun berdasarkan pertuturan menjadi perkataan. Terima kasih Cik Alia. Bagaimana pula dengan pendapat Cik Farah? Terima kasih atas pertanyaan. Pada pendapat saya pula tentang maksud ataupun definisi literasi menulis ni adalah kebolehan menguasai kemahiran menulis sebagai salah satu medium perhubungan serta mampu menulis simbol-simbol huruf yang betul. Selain itu juga literasi menulis ini kemampuan seseorang untuk menghasilkan simbol yang dizahirkan oleh buah fikiran. Betul? Benar sekali apa yang telah dikatakan oleh Cik Farah sebentar tadi, dan saya sangat-sangat bersetuju. Jadi setelah kita membincangkan tentang definisi literasi membaca dan literasi menulis ni, saya juga ingin bertanya tentang kemahiran utama tentang literasi membaca dan literasi menulis. Jadi kita mulakan dengan kemahiran utama literasi membaca. Apa yang saya tahu
sedikit tentang kemahiran utama literasi membaca ni adalah pengencaman teks yang memfokuskan mengenal huruf, suku kata, perkataan dan ayat. Contoh situasi yang dapat saya berikan di sini adalah murid tahun 1 mengenal perkataan ibu bapa sekolah. Jadi adakah Cik Aris bersetuju dengan apa yang telah saya terangkan sebentar tadi? Betul, saya sangat setuju dengan saudara Poncat. Tapi saya juga ingin menambah idea, iaitu kemahiran utama bagi literasi membaca juga kita dapat lihat daripada aspek fahaman bacaan. Okey, hal ini memfokus kepada memahami maksud, perkataan, isi surat dan isi tersirat. Sebagai contoh, berlaku di bilik darjah, murid boleh membaca petikan yang berbunyi Ali membawa payung ke sekolah kerana hari hujan, dan murid dapat membuat soalan berdasarkan petikan itu dengan membuat soalan yang berbunyi mengapa Ali membawa payung. Jadi itu sahaja pendapat daripada Cik Aris. Okay, bagaimana pula dengan Cik Afiq? Terima kasih saudara. Jadi saya mempunyai hemat yang sangat berbeza sekiranya dibandingkan dengan hemat saudara Cik Afiq dan Cik Aris sebentar tadi, iaitu pengecaman teks dan yang memfokuskan kepada pengecaman teks dan kefahaman bacaan. Namun jika dilihat daripada sudut yang berbeza, saya dapat mengalahkan bahawa contoh antara contoh-contoh yang dapat saya olahkan ialah interpretasi dan penilaian, iaitu memfokuskan kepada membuat inference, menghubungkaitkan pengalaman dan menilai mesej. Sebagai contoh, murid menyatakan pengajaran daripada sebuah cerita rakyat. Itu sahaja daripada saya. Nampaknya Encik Afif melontarkan idea yang sangat bernas dan juga ilmu yang belum saya ketahui. Okey, jadi terima kasih kepada kedua-dua Cik saudara kerana telah melontarkan idea yang cukup bernas. Dan kita beralih kepada kemahiran utama bagi literasi menulis. Adakah terdapat idea yang berada di fikiran Cik Alia tentang kemahiran utama literasi menulis? Terima kasih saudara. Jika kita lihat daripada perspektif yang berbeza, kemahiran utama bagi literasi menulis ni adalah penguasaan mekanis, iaitu yang berfokuskan pada ejaan, tanda baca dan tulisan kemas. Contohnya huruf besar ataupun tanda nokta. Itu sahaja. Terima kasih. Bagaimana pula dengan Cik Farah? Saya ingin menambahlah sedikit bagi literasi menulis. Kemahiran utamanya ialah penyampaian idea, penyampaian idea. Penyampaian idea ni dia berfokuskan kepada ekspresi, pengalaman dan watak peristiwa. Sebagai contoh, murid menulis karangan penulisan tentang pengalaman mereka sewaktu cuti sekolah. Jadi terima kasih kepada kedua-dua saudari kerana telah melontarkan idea yang belum pernah saya dengar. Jadi kita mulakan dengan contoh aktiviti literasi membaca. Jadi antara salah satu aktiviti yang saya ketahui tentang literasi membaca ni adalah antara aktiviti contoh aktiviti literasi membaca adalah pengencaman teks. Sebagai contoh, guru boleh melakukan antara contoh aktiviti pengencaman teks yang guru boleh lakukan adalah murid 7 tahun dapat mengenal abjad dengan menyanyi beramai-ramai di dalam kelas. Adakah Encik Afif bersetuju dengan pendapat saya? Betul saudara, saya sangat bersetuju dengan pendapat saudara, iaitu murid dapat menyanyi beramai-ramai di dalam kelas untuk mengenal abjad. Sebagai contoh A, B, C, D, E, F, G ada dekat saudara. Baik. Namun saya mempunyai pendapat atau contoh aktiviti yang berbeza bagi kefahaman bacaan. Baik.
guru dapat memberikan satu perkataan kepada murid dan murid menyebut perkataan tersebut dengan dan serta mengolahkan atau mencerminkan bagaimanakah perkataan tersebut, ciri-ciri perkataan tersebut. Sebagai contoh, kereta, perkataan kereta dan murid menggambarkan kereta tersebut. Sebagai contoh, kereta mempunyai 4 tayar, mempunyai 4 pintu. Itu saudara. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Bagaimana pula dengan Cik Haris? Terima kasih. Pada pendapat saya juga, contoh aktiviti bagi literasi membaca ialah interpretasi dan penilaian. Sebagai contoh, murid boleh merumuskan teks yang telah dibaca. Sebagai contoh, teks tentang amalan kita semula, punca-punca berlakunya pemanasan global, dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Cik Haris dan juga Cik Afiq. Kita bergerak kepada contoh aktiviti bagi literasi menulis pula. Antara yang saya ketahui tentang contoh aktiviti literasi menulis ni adalah penguasaan mekanis. Sebagai contoh, murid menyambungkan tulisan putus-putus menjadi huruf. Maksudnya ada buku yang dijual di kedai yang mempunyai huruf yang garisannya putus-putus dan murid dapat membeli buku tersebut dan menyambungkan huruf-huruf tersebut. Jadi begitulah maksudnya. Bagaimana dengan pendapat Cik Farah tentang apa yang telah dilontarkan sebentar tadi? Terima kasih Cik Azan. Bagus, benar. Pada pendapat saya, aktiviti tentang literasi menulis ni salah satunya ialah pembinaan ayat dan wacana. Contohnya, guru memberi perkataan dan murid membina ayat. Itu saja. Itu saja. Terima kasih Cik Farah. Bagaimana pula dengan pendapat Cik Alia? Pada pendapat saya, terima kasih ya saudara Afiq. Pada pendapat saya, contoh aktiviti yang ketiga ialah penyampaian idea. Jadi sebagai contohnya, guru memberikan tajuk dan murid menyatakan serta menyampaikan idea masing-masing. Kalau dalam bilik darjah, guru biasanya memberi tajuk-tajuk tertentu dan murid akan bina karangan ataupun lontarkan idea mereka ke dalam karangan tersebut. Jadi terima kasih kepada saudari-saudari yang cantik sekali pada hari ini. Okey, jadi setakat itu sahajalah. Saya rasanya Boleh saya memberi serangkap pantun? Boleh. boleh, silakan. Pergi ke kedai membeli selasih. Terima kasih. Habis tak? Saya Terima kasih.